Dek, 7 minggu lepas, kami kan ada pergi expo bawa adik dengan Kuntum kan. Lepas tu, Sabtu dengan Ahad, Mami tak bawa kan. Jangan nanti terkena tangan. Ramai cari, mana bulan sis? Kuntum mana? Diorang tanya Mami. Kami cakap lah bulan duduk rumah jaga adik-adik. Ni kenapa ni manja-manja ni ha? Lepas tu, kan Mami 3 hari dekat situ. Nak tahu tak? Hari Ahad tu, Mami bawa banyak barang balik. Apa kata kita kongsikan apa barang yang Mami bawa daripada expo. Bunga nak? Nak tengok? Tada! Inilah barang-barang hasil tangkapan Mami dengan Daddy masa dekat Pet Expo hari tu. Jom kita buka satu persatu, okey? Yang ni Keybers. Keybers lagi. Kita ada Lush Breed oven bag. Lush Breed oven bag lagi satu kotak. Yang ni pula ada mix Lush Breed dan ada Gastro. Ada Wet Food, Shine Bright, Mums and Kittens, Trim and Fit, Fabulous dan Skin and Coat. Yang ni apa dalam ni? Yang ini pun sangat penting juga untuk Mami sebab nak elakkan anak-anak mulus ni stres. Mari sini, Mami buka jap. Pan, tengok ni. Nampak tak Mami beli? Tangkapan Mami. Kita ada 3 diffuser, 6 refill, 8 spray. Kotak yang terakhir adalah makanan kesukaan semua. Ni ada Glossy Hair, Herbal Relief, Healthy Digestive dan juga Healthy Urinary. Sekejap. Ada satu lagi Mami lupa. Yang ini. Pan, sebelum Ipan lahir lagi, ramai yang tanya Mami tau. Cik Booster tak ada packing besar ke? Ni ada 8 kilo. Bila Ipan dah masuk usia 6 bulan, baru Ipan boleh makan Cik Booster ni. Endah, nak jadi model ni ke? Adik nak tukar gambar ni jadi muka adik ke? Lambat lagi, dek. Alhamdulillah, rezeki semua. Kita doakan semoga Daddy sentiasa dipanjangkan usia dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki yang penuh berkat. Boleh? Okey, Kuntum? So, mana kita nak susun barang-barang ni?